Inna a'tadna lil kafirina salasila. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Baik, kita akan ulang semula. Ya, baik. Dengan bacaan yang kedua. Ya. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada ayat ni, kalau Abang Apik perasan, ketika kita berhenti pada kalimah salasila, ada dua kaedah bacaan. Yang pertama, kita baca dua harakat. Salasila. Ya, betul. Yang kedua, yang dua apa? Salasil. Jadi kat situ ada dua kaedah ketika berhenti. Tapi kalau sambung, satu saja. Salasila wa aghlala. Kena pendek pula. Ya. Jadi tempat ni dia tidak ada pada tempat-tempat lain. Dia ada khusus pada kalimah surah Al-Insan ayat yang keempat ini sahaja. Betul. Dan kalau nak tahu, kena berguru lah. Betul. Alhamdulillah, hari ini kita dapat satu lagi manfaat dari hasil daripada perkongsian di dalam sesi kita ni bersama dengan Ustaz Jeff, aka Rizal. Dan semoga kita dapat manfaat lagi di episod-episod yang akan datang, insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah.